Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada warga-warga YouTuber pada hari ini dan sekalian. Hari ini kita pergi berkebun. Tak lain tak bukan, hari ini adalah hari kita pergi meracun. Alright. Vlog kita pada hari ini kita pergi meracun ya. So, aduh, bumper sangat tinggi ya anak-anak. Hari ini perjalanan kita ada kita pergi ni sajalah, meracun je lah. Sebab aku ni apa ni aku nak cakap ni, dia pagi-pagi ni otak ni susah sikit nak proses. Sebab aku nak pergi kebun je. Jadi kita buatlah vlog sikit-sikit lah untuk memenuhi masa-masa untuk kalian. Kalau korang ada suggest, korang suggest lah untuk aku next content untuk macam mana aku nak buat. Sebab sekarang ni konten aku cuma banyak aku pergi kebun dengan benda-benda riadah aku sajalah. Tapi aku suka buat video ni. Tinggal aku ni tak banyak bercakap sangat. Bila dalam kamera ni dia tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Tapi tak apa, aku suka membebel. Kadang membebel aku tu pun kadang tak tahu makna dia apa benda. Korang dengar je. Wah, nampaknya dia nak besarkan jalan ya. Sebelum ni kecil. Nampaknya jalan sudah nak membesar lah ya. Lepas ni kita dah tak adalah berselisihan dengan kereta lagi. Kalau tak, jalan ni memang sebiji untuk kena satu kenderaan saja. Tetapi sekarang kat sini sudah jadi penuh dah. Sebab kereta selalu keluar masuk ikut jalan ni. Sebab dia dekat je. Hari ni kita nak pergi meracun. So kita jumpa sekejap lagi. Kita isi bahan-bahan untuk meracun pula ya. Alright. Okay. Hari ini kita akan menggunakan racun. Racun tak sangat berbahaya, tetapi dia power dan padu. Menggunakan satu saja. Mantap. Sebab kita nak cuba racun baru ni jadi ke tidak. Racun daripada TikTok Shop, kan? Sebab yang ada mengatakan benda ni baik. Satu botol ni dia boleh membunuh sebatang pokok besar ya. Anda rasa? Saya tanya anda rasa anda ada masa untuk sakit kepala? Tak kan? Macam mana aku nak cocok ni? Oh, macam tu. Oh, nampak. Terus aku dia kata pakai satu penutup je. Macam mana ni? Pekat, melikat, meledak. Biasanya kalau tak dia kena pakai 2. Pakai 3. Tapi sebab aku dah pakai racun aku sendiri sikit, so kita campur dengan dia je. Ni orang panggil racun kicap. Kita cuba tengok padu tak padu dia punya pergi tu. So dah mati. Kau nampak tak buah ni? Selalu aku tak tahulah apa yang dia kait. Banyak kali dah kalau aku datang kebun, ada je yang dia kait tu tak habis tau. Tinggal lah apalah. Ni satu lagi. Apa masalah kau? Selalu tak kata. Apa masalah kau? Okey. Marilah kita meracun. Marilah kita meracun. Marilah kita meracun. Masalah seluar aku ni. Semalam
Bobo di mana? Bobo sama siapa? Nak cari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Senang. Hari tu kita main fokus kat pangkal. Lepas tu yang ni tak payah fokus pangkal lah. Kan dia jimat sikit dah masa. Teracun yang tinggi-tinggi je. Kena ke. Mereka ni tak layak hidup. Teracun yang tinggi-tinggi je. Aku suka racun sikit-sikit. Ui, mati cuy. Yang itu punya racun. Kita racun kat kali pangkal sikit je. Oh, by the way, ingat ya guys, kalau nak meracun ni, pastikan pakailah face mask ya, yang tebal. Walaupun benda tu tak nampak sangat berbahaya ya, tapi sebenarnya berbahaya makan dalam ya. Jika korang menyedut udara-udara dia ni, kau nampak ni. Ini racun yang padu ni. Lagi padu racun yang korang pakai, lagi padulah korang pergi ke alam lain. Ingat tu anak-anak.
Piningkat sikit. Bulan 7 ni nak start manja pula. Jadi itu yang cakap kita merajun sikit-sikit keliling je ni agar dia tak semak. Ni kalau baja meresap ke dalam jantung dan menjadilah Koko Crunch. Geram tengok yang panjang-panjang ni tu. Padahal itu baru je mesin. Racun pula ni. Tak payah racun beria sangat. Asal dia tanggal jadi kan. Tanam-tanam ubi tak perlu dibaja, orang berbudi kita pijakkan aja. Kita balik je lagu ni. Dah salah Okay. Racun pun dah settle. Lagi kita boleh kemas lah. Lagi kita balik. Senang kau. Marilah mari kita ke pulang. Racun ni korang boleh dapatkan. Nanti aku tag beg kuning dekat bawah. Korang boleh beli lah. Boleh order lah. Ni bagus ni. Janji dia boleh je pakai satu botol ni. Tapi macam aku nak jimat, so aku pakai racun aku yang biasa, Economax. So aku tambah dengan dia satu penutup. So kita tengok besok macam mana, apa jadi dia, okey? Bagus. Rak. Okay, gerak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Parparvu, Purpurpi. Parparvu. Aduh. Angin set. Anda rasa anda ada masuk untuk sakit kepala? Guys, tamat saja kita punya vlog pada hari ni. Jadi jika korang ada apa-apa nak borak, ada apa benda pertanyaan dan persoalan, korang boleh tinggalkan komen di bawah lah. So sehingga di sini saja video aku. So kita jumpa pada next video. Okay, semoga saya doakan korang semua sihat dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin.